Apa benda yang dia kata dia tak stabilnya? Kita rasa kalau duit itu kita dapat gunakan lagi untuk kebajikan rakyat, alangkah baiknya. Dia cuba nak cuba alih perkara yang berkaitan dengan 90 juta yang akan digunakan untuk melaksanakan pilihan raya negeri. Apa benda yang dia kata dia tak stabilnya? Kita hanya ada 12 kerusi, mereka ada 40 kerusi. Yang kita tersilap sikit tu, yang itu yang dibesar-besarkan. Awat. Yang 90 juta dia nak cuba tenggelamkan. Come on lah. Masalahnya ialah kita kata bukanlah maksudnya pilihan raya sebelum ni tak guna duit, memang guna duit. Tapi kita kata belum masa je lagi. Kita sekarang ni berdepan dengan masalah negara yang sangat besar. Terkait dengan masalah global. Dengan macam-macam masalah. Dengan keadaan minyaknya, dengan harga barangan yang tinggi. Jadi kita rasa kalau duit itu kita dapat gunakan lagi untuk kebajikan rakyat, alangkah baiknya. Sebab kita boleh tangguh lagi pilihan raya ni. Tapi tak nak. Atas alasan apa, wallahualam, dia saja yang tahu, kita mungkin tahu. Kita boleh agaklah kenapa. Tapi apa pun, bila gendang sudah dibunyikan, kita lawan tetap.